Zaman BN, nak habaq kat hang, kita pandai urus negeri. Kita menjalankan dasar hasil, kutip hasil daripada pembangunan, bukan tekan daripada poket rakyat. Kejayaan Kulim High-Tech Park, okeylah, pengumuman kononnya pelaburan masuk, tapi hakikat di bawah, yang sebenar realitinya, apa yang dirasa oleh rakyat? Jadi, jalan paling mudah akhirnya, naikkan cukai lah rakyat sampai beratus-ratus persen. Kemuncaknya sampai 245%. Ini bukan strategi ekonomi. Ini tanda kegagalan untuk kerajaan dan pimpinan PKR cari sumber hasil lain. Peringkat bawahan yang mereka hantar walaun koyak haram jadah tu. Tu dia. Nampak macam orang koyak. Oh, Pak Tuan. Sebelum hang melalut jauh ni, Pak Tuan, aku nak betulkan sikit. Pelaburan luar, pelaburan asing yang masuk ke dalam Kedah ni sejak tahun 2020 sampai sekarang di bawah MB Sanusi ni bernilai 132.2 bilion. Ini sampai tahun 2024, yang 2025 belum masuk. Yang hampa ni, Pak Tuan, sejak dibuka KHTP tu tahun 1996 sampai 2019 hari tu, berapa jumlah pelaburan hampa? Hampa boleh kutip 50 bilion saja. Berbanding tak sampai 5 tahun ni, MB Sanusi boleh kutip 132 bilion. Hang reti matematik tak ni? Ke hang ni, Pak Tuan, kira pun fail macam hak yang kat Sungai Petani tu jadi 245%. Tu pun duk burung pelaburan masuk zaman hampa. Weh, cermin muka weh, Pak Tuan. Sat, ni aku nak tanya Pak Tuan. Bila cukai ni naik? Jadi, jalan paling mudah akhirnya, naikkan cukai lah rakyat sampai beratus-ratus persen. Kemuncaknya sampai 245%. Yang hang kata cukai taksiran duk naik ni, bila cukai ni naik? Aku nak tanya hang. Dah naik ke belum? Yang hampa duk menyalak sakan sangat ni. Bukan Datuk Bandar tu geng hampa juga ke? Awak tak boleh telefon tanya dia terus. Jadi hang kata langkah kerajaan negeri Kedah naikkan cukai ni pasal dah tak tahu dah nak cari pendapatan daripada sumber lain. Jadi maksud hang, Kerajaan Madani yang naikkan cukai SST sampai 2 kali, mansuh habis subsidi, hapus pencen, naikkan diesel, naikkan pula harga petrol. Ni naik pula 5 sen ni, Pak Tuan woi. Jadi maksudnya Kerajaan Madani naikkan cukai ni, dia dah tak ada jalan lain, tak ada sumber lain lah yang kata potensi pelaburan bilion-bilion tu. Jadi kena perah duit rakyat jugalah, kena perah poket rakyat jugalah kan. Ha, Pak Tuan, aku rasa payahlah hampa nak faham bila otak hampa dah pajak kat DAP. Sebab itulah ni kat day hampa cop amdap mantap. Amdap mantap. Hancium lagi tangan Komeng tu. Dah hancium tangan Gon Eng.